Assalamualaikum dan hai guys. Minta maaf aku terpaksa bawa anak aku sebab aku nak keluar, lepas tu dia nangis, so aku bawa dia sekali. Okay, so hari ni adalah video untuk aku intro saja, permulaan aku insya-Allah akan berterusan sehingga ke akhir hayat lah, doakan insya-Allah. So hari ni aku nak cerita kat korang bahawa adalah aku dah lama tak buat story. Aku memang bukan hype korang ke, pokoknya rasa aku hype korang kan. Aku memang tak buat story. So aku memang tak buat story. So sebab adalah masalah-masalah yang aku hadapi sepanjang ni, dan juga masalah sendiri lah. So dah lama tak buat story, dan hari ni aku akan mulakan balik story dan untuk meneruskan kehidupan aku insya-Allah, dengan menambahkan lagi sedikit pendapatan aku insya-Allah. So stay tune guys. Kalau apa-apa yang korang nak tahu daripada aku, boleh tanya terus direct. Kalau buat story tu terus tanya je pun tak apa. Aku akan share korang semua benda berkaitan, iaitu barang-barang yang perlu dibeli, lepas tu tentang kewangan insya-Allah, dan lain-lain lah insya-Allah. Apa-apa stay tune. Assalamualaikum.